Kita duduk ni sekarang ni di atas bukit. Anda boleh tengok curang setara mana. Tengok tu. Atas jalan. Kiri kanan divider. Ni malah sejuk. Kita tengok di dalam map tadi. Kita duduk di sempadan. Dekatnya sempadan Thailand dengan Malaysia. Dah. Darah ni. Kalau tu habis gol ni. Oh, bahaya. Jadi memang mencabar. So aku berpakaian seheran 10 lah tempat ni. Lepas tu malam ni kita tak nampak mana penglihatan kita yang jelas. So kita nak menjalankan aktiviti tempat kita. Okay, hari ni guys, aku nak bawa kat anda kisah tempat ni. Aku nak pergi lebih kurang dah 3 orang. 3 orang aku, Abi dan Abik Iskandar. 3 orang. Nak pergi luar daripada Kelantan. Nak tahu tempat mana? Tunggu video ni sampai habis dah. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 5.45. So kita nak tolak lah. Sekarang ni kita nak ambil orang dulu dah. Nak ambil Abik Iskandar. Bekal. Oh, ada bekal. Sekarang ni kita mari ambil sore lagi Abik Iskandar rumah dia. Jadi Abik Iskandar ni bawa macam-macam makan. Aduh, aku pentingnya lah ni. Hai. Pondok kelo ni guys. Yang menarik je dia ni. Pondok kelo ni. Bagai-bagai. Belakang. Dapur guys. Ni komplit lah ni. Pondok kelo lah kita. Jadi kita duk rasa kita pergi lebih kurang dalam 3 hari lah. Ini merupakan hari kami. Merupakan hari Rabu hari ni. Kami Jumaat satu terkelik. Ika pun bawa juga. Jadi kita tengok lagu mana keadaan kita. Kita nak kelo juga. Sekarang ni kita berhenti di kedai buah dulu. Rasanya Abi yang nak beli buah tu. Jadi kita pun tadi pun beli kat buat lah perut makan roti tadi. Rasanya kita kalau dekat jauh ni kita makan banyak kan. Kita bimbang nak pergi tandah lah. Dekat Petronas tadi, Petron roti tadi buat lah perut. Kita nak beli buah tu. Sekarang ni pukul 41. Jadi kalau tadi nak masuk dalam ni memang jalan super off-road lah. Jadi sekarang ni aku nak berehat dulu. Misalnya dalam perjalanan tadi lebih kurang dari 5 jam lebih. Jadi kita tolak air kuning tadi untuk rehat kan. Lepas tu sampai di depan ni. Jadi di depan ni kita tengok dia sebuah pedalaman situ. Jadi aku ajak aku nak rehat kan. Kita akan tindakannya di sebuah ni tempat ni super moka. Dia tempat super tak siap lagi. Kalau muka aku beragi ni minta maaf. Pasalnya aku tak boleh cover dah. Kita akan malas sini. Abang tu tunjuk dah anda duduk jenuh. Orang mari ambil itu tadi ni. Orang mari ambil disebabkan map tu dia tunjuk betul-betul kat atas jalan. Kiri kanan divider. Tak tahu nak pergi mana. Jadi kita call tadi, habis call, ambilkan call tu web tu untuk jaga kawasan ni. So alhamdulillah. Jadi tadi ada putih-putih video masuk-masuk tu. Memang jalan tu agak-agak off-road lah. Alhamdulillah sampai juga di sini ya. Jadi kita akan explore lah tempat ni. Lepas tu malam ni kita tak nampak mana penglihatan kita yang jelas ni. Jadi nak tahu gapo aku mari sini sebab apa? Jom kita tengok.
Ni lah, ni buat. Oh, ni kereknya. Kerek ni saiz, saiz ni tinggi berapa? Tinggi 2 kaki. Tinggi 2 kaki, lebar 3. Oh. Tengah. Saiz ni saiz kerek pasir mah. Ya. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sibuk tak sibuk saya ni Selangor ni. Jadi kita sapa mana? Tapi ni yang betul di luar pada Kelantan. Dah. Jadi macam biasa, ni adalah cikgu je. Cikgu bagi kontak. So mari gali. Inilah tempat kita akan mengindak. Kita akan memalai di sini. Apa sini tadi? Lepas tu kita nak makan. Jadi orang tu suruh duduk sini. Lepas tu ada seorang lagi abang tu dia mari. Dia nak kita tilai ke apa? Tilai dengan batah kita tengok. Dia nak ambil nak ukit lah, nak suruh boleh tidur sini lah. Jadi sekarang ni sesi duduk makan nasi. Jadi lauk ni, lauk bawa daripada Kota Baru lagi. Kalau mari rumah lagi. Yang perangat mari makan sini. Dan ni lebih kurang dalam pukul 1.40 ni. Ni tempat kita akan makan. Nasi lauk biasa lah, lauk gula. Lepas tu ikan kering lah. Ikan rebus. Ikan rebus. Ni ikan bili. Ikan bili. Daging kobar. Daging kobar. Daging kobar, ikan rebus, ikan bili. Nak ukur apa kita makan lebih kurang dari pukul 1.43. Baru jumpa nasi. Baru jumpa nasi. Kita nak pagi. Dan ni buku 7.40. Jadi aku bangun tidur. Tapi sini malas je. Sebab kita duduk di atas bukit. Di atas ni super rumah. Dan jadi kita duduk di bahagian bawah. Bahagian lorong gitu. Jadi kita duduk sini. Semalam orang tu mari bawa batah, bawa tilai dengan selimut. Malam kita sapa ni banyak kucing. Ada 2 ekor. 2 ekor ataupun 5 ekor pun. Sini. Dia nak kucing ni. Nama kamu ni? Jalan sikit ni. Oh, dekat tau. Dekat tau. Gaisan je lah. Ni kat atas padan ni. Ni atas padan. Jadi inilah sarapan kita ni. Ini kita berada di di kaki bukit sekarang ni. Jadi kita nak cari, kalau anda tengok tak, kedudukan kita duduk ni sekarang ni di atas bukit. Anda boleh tengok curang setara mana. Tengok tu. Curang dia setara tu. Kalau kira ni di atas bukit ni kita bimbing tanah kerah. Selalunya tanah kerah. Jadi cikgu dengan Abi dan seorang lagi yang tunjuk lah. Tunjuk. So aku pun akan pergi tengok sendiri lagu mana. Tebing ni curang sikit. Curang sikit. Tengok. Kalau boleh tengok depan ni. Dia curang gitu. Dan situ sumber air. Kemudian air sungai gitu. Mengalir ke sana. Dan kita tengok di dalam map tadi. Kita duduk di sempadan. Dekat dengan sempadan Thailand dengan Malaysia. Jadi kita duduk di alik Malaysia lagi. Kita baru turun. Kita duduk atas ni. Kita baru turun. Nak boleh tengok keadaan. Sekarang ni habis duduk teh lah. Teh menggunakan besi.
Kabut. Okay, kalau anda tengok ni tengok batu dia. Batu dia tengok. Di sini pun, di tepi bukit ni pun tengok batu. Besar batu ni. Jangan tengok. Wish, tak look, memang tak look. Dia di kawasan gunung bawah ni, gunung di Kota Haji Lawak. Ada video aku buat bawah ni. Masa pergi tu memang setengah keret kali tak boleh. Asalnya jumpa batu besar. Dia tak boleh gali. Jadi gitulah keadaan bila gali. Tengok tempat tu ada batu ke apa ke, memang tak boleh gali. Memang ada juga tak boleh gali, ada juga boleh gali. Sebab kita hanya guna siku sahaja, tak ada guna mesin ke apa. Guna siku dan ring tenaga manusia. Batu besar-besar ni tengok. Ni di kaki bukit ni. Di kaki bukit tengok. Batu ni. Kalau kira nak gali atas ni. Tengok dari sini pun batu ni. Kalau batu kecil-kecil ni dah lagi. Kena batu besar lagi ni. Kena besar lagi. Tak. Tak look so. Memang tak look. Memang tak boleh buat apa. Kita tengok jurang setengah mana. Jurang. Kali ni hari pertama ni aku tak tahu buat apa lagi. Ni nak uji nak. Kalau boleh tengok sini, ni kawasan kampung gitu. Macam kawasan kampung dan ada rumah gila. Jadi memang orang tenang di sini ya. Jadi kawasan pun tadi pun bunyi banyak juga. Suara-suara binatang ya. Jadi kalau tak kenal pasti binatang apa, tapi memang banyak. Dari petang tadi, dari tengah malam tadi pun ada bunyi juga. Tu memang banyak. Kalau pun sedikit tak tahu binatang ke apa bunyi. Tapi memang suasana memang comel. Memang kata sedap duduk lah. Kata nak relax boleh. Sedap sekalinya kalau kita boleh kelong makan tepi-tepi sungai ke, air terjun ke jadi. Yang tengok ni, inilah tempat dia. Atas ni pun rumah gitu. Sekarang ni kita nak minum kopi ya. Sesi minum kopi ya. Ini kita menghadapi masalah nak buat turun kereta dah ni. Sebab di kawasan ni dia curang. Jadi cerung tu dia nak turun kereta besar. Jadi ada dua jalan Abi buat ni. So inilah jalan yang pertama. Kira dia ada dua step. Turun situ, step tu rata, lepas turun step lagi. Sebab sekarang ni nak turun kereta besar, jadi kita akan guna tali sebab rasa bukit. Anda boleh tengok jurang situ hingga sini pun jurang dah. Lepas tu nak turun ke so lagi, pasal lagi. Step yang pertama sudah selesai waktu kereta. Jadi kita masuk step yang kedua. Jadi di atas bukit ni kecurangan dia ni. Banyak. Anda boleh tengok sendiri. Dari ni. Dari ni. Sini. Sampai sini baru. Ni baru step yang kedua. Step yang pertama. Masuk step yang kedua kena turun pula bawah ni. Tak ada air lagu habis. Letih dah. Darah memang. Kalau tu habis guling. Bahaya. Jadi memang mencabar. Nampak nak luar daripada Kelantan nampak. Kita tak apa orang tu, kita kadang-kadang nak luar, kita kena tengok dulu keadaan lagu mana. Ni. Ni disebabkan cikgu bagi tahu kita mari. Cikgu tu hok kita buat
laga tu di botol tu, comel tu. Laga siap watie, siap laga wape apa, komplit. Ha. Sekarang ni lebih kurang dah pukul 5.51. So aku nak petang ni, aku nak pergi tengok tempat ni untuk aku pergi lah buat aktiviti . So aku berpakaian seheran. Kita pergi tengok . Jadi tempat dia di bawah kaki bukit di situ . Jadi inilah kayu aku nak ambil dulu kayu ni. Kayu ni dah tak? Ambil kayu ni untuk buat wape. So kita nak berjalan ke aktiviti tempat hotel. Tahu ke apa? Jom kita tengok. So kalau tadi hari aku kalau aku bangun tidur ni. So memang aku bangun tidur. Tadi hujan dia dalam pukul 5. Aku bangun hujan tu. Mana beres buat kayu? Berat? Tak berat? Wah. Molek tunggu bukit. Ni lah kerek aku krek tak lewat turun krek. So tengoklah proses lagu mana ni. Waktu petang ni dari pukul 5.51 kan. Dekat Kunir tu. So kita tahu lagi. Sekarang ni kita dah atas bukit. Dan orang bawah tu. So bagai lancar lah tu. Tapi bawah. Sekat situ. Inilah peralatan yang nak bawa ni. Nak tengok kan. Peralatan dari buku ni. Nak tengok depan kita. So kita mula ke aktiviti . Aktiviti ke apa ni? Nak buat aktiviti ke apa? Sekarang ni kita nak turun barang ni. Balik. Dia. YouTube. Makjid. Ada kita buat pasal lagu lah, pasal vlog. Boleh. Raca guys, main atas bukit ni teh. Raca. Oh. Dekat juga. Kalau kita berjaya buat turun barang. Dekat kayu 1-2. Dia boleh ada bawah batas. Lepas tu ada lah wape barang. So untuk dari gun ini ada siku apa? Tak buat turun lagi. So kita nak turun. Curai memang curai. Turun molek. Molek jangan atas paku. Jangan kat atas kayu aku kena paku. Ini aktiviti kita ini kita buat sebuah takung nyai ya. Takung nyai. Dia menggunakan ni orang panggil apa ni? Bahasa Perak. Saya panggil kerek. Kerek ke? Tak faham. Okay, ni anda boleh tengok peta ni tadi buat turun dari bukit ni juga 2 step step pertama, step kedua kita pergi tengok Abi buat takungnya dulu. Okay, sekarang ni Abi buat 2 kali Kena fikir dah. Okay, kalau anda tengok di kawasan ni dia tanah campur dengan batu. Jadi batu kecil tu, jadi apabila kita tekan siku tu jadi payah sikit nak masuk. Tapi look lagi lah. Sekarang ni kita takut bimbang jumpa batu besar. Kalau batu kecil gini ni boleh dikira ke 10 kali lagi. Sebab di tepi kawasan tepi sungai ni jauh ni sungai. Jadi akan tunjuk sikit batu tu dah besar mana dah. Kalau anda tengok ni, inilah batu-batu dia kecil gini. Ni yang sederhana, kecil. Lepas ada lagi yang sederhana, ni besar ni. Batu juga ni. Kalau batu dia setara ni, terhel lagi lah. Takut jumpa besar lah. Dan ni bergali lebih pada 1 karat. Ini kita nak turun dulu. Bodyguard lah kau ni.
Selamat pagi. Selamat pagi follower kita. So hari ni merupakan hari yang kedua aku berada di atas bukit ni. Dan aku bermalam 2 hari dah sini. Masa hari ni. So suasana ni memang sejuk lah. Sangat-sangat sejuk. Dan kita berbunyi banyak lah. Suara-suara binatang. Kalau anda boleh dengar aku pakai tu ni macam-macam bunyi. Kita pun tak tahu bunyi apa juga. Memang suasana malam tu sangat-sangat sejuk. Siapa aku nak di dah. Malam tu sebab takut nanti. So sekarang ni pukul 7 minit. So keadaan berkabut. Oh suasana. Ni atas ni pun ada rumah kat atas. Setelah aku duduk tunggu masa ke pagi kita nak makan ni, tenang aku duduk sini. Tenang. Bagi aku tenang duduk sini. Kata nak relax kau ke apa. Tapi kalau kita ada family ke buat aktiviti keluarga, start ikut. Tapi kawasan ni dia bukit. Buat aktiviti ke apa? Oh, dah gambang makan ni ke? Okay guys, sekarang ni pukul 8.30 Jadi jom kita mulakan aktiviti aktiviti pagi hari ni. Kawasan ni kabur boleh. Jom kita tengok. So sekarang ni aku di atas bukit. So kita akan turun dalam 2 step. Step pertama, step kedua. Bawah bukit lah. So let's go. Kita tengok lagu mana keadaan berada di atas bukit ni. So aku mari sini bila-bila nak jalan bila nak duduk merasai sendiri. Walaupun bukit ke apa tahu ni. Tapi sesungguhnya boleh merasai. Bekan dah turun dah. Tinggal aku ngabian. So kalau nak boleh tengok, situ pun kita turun dah. Dan kita akan turun 1 step lagi dan step kedua pula. Dia ni sungai. Oh, comel lighting. Tolonglah dia. Tolonglah video ni like, subscribe Kamu tengok. Di atas tu aku turun. Demi nak bawakan anda merasai sendiri berada di kawasan bukit. Tapi bukan full lah. Nanti kalau ada sambutan aku akan buat lah. Tidur dalam hotel, dalam kemah tak. Sebab ni kita tidur dalam keadaan ada api. Dan dalam keadaan cukup dekat dengan cahaya. Sebelum ni aku pernah juga. Tapi aku tak video masa tu. Duduk di kat kayu. Buat gerai. Ada kemah. Duduk air. Dalam tu dengan generator saja. Step yang kedua pula. Tu aku cak lepas. Nanti ni kekuh aku sakit mampu. Akhirnya sapa juga kita di tempat ni. Jualan nak boleh tengok sungai mengalir kat tu. Jadi inilah aktiviti kita hari ni. Kita nak buat super taki lah, takut ni air. Super taki gitu. Harap-harap menjadi. Pak Renek dan aku. Ini bawa apa dah?
Okay, sekarang ni lah aku duduk di sini di ni. Alah kau ni deh. Dia lah kau duduk bukit ni. Dan tadi habis sudah sesar dah telaga. Dia buat takung air. Jadi telaga tu lebih kurang dalam 8 kerek, 7 kerek. Sorry, 7 kerek. Dan air lebih kurang dalam, kalau kita tinggal dia dalam 1,5 kerek. Kalau kira jumpa di ke dalamnya dalam 5 kerek gitu, jumpa air. Dan jumpa batu-batu lah. Dan bawah sekali tu jumpa pasir. Mula dalam 5 kerek tu pasir molek. Lepas tu barulah pasir alah kereta sikit. Jadi kita tahu lagi keadaan lagu ni lagu mana. So beres. Sekarang ni kita nak tinggal tempat ni lebih kurang dalam pukul 4:37 ni dah. Jadi kita nak pergi arah ke bawah kanan. Kita nak pergi tengok so lagi tepat dah. Jadi ginilah keadaan. So keadaan sangat-sangat atau beginilah pengalaman aku berada di sini dah. Sepanjang aku berada di sini memang cuaca sangat sejuk dan banyak bunyi lah. Nak pergi lah. Jumpa nanti pula. Okay, sekarang ni aku nak tanah dulu, selit lah. Kita nak jumpa dulu siasat kita tu. Jumpa kucing-kucing hok baik Mari. Tidur lah aku. Aku nak klik tadi. Jom beres. Sesal. Apa habis tadi?